Okey, khas untuk semua penggiat industri pelancongan di Malaysia. Dengar baik-baik. Kita akan lihat macam mana YouTube boleh jadi senjata paling power untuk bisnes anda. Lupakan sekejap pasal media sosial. Kita nak jadikan YouTube ni macam magnet yang tarik pelancong antarabangsa datang terus kepada anda. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan sekejap. Selama ni mungkin anda yang penat-penat kejar pelanggan kan? Tapi apa kata kita terbalikkan keadaan? Biar pelancong dari serata dunia tu yang berebut-rebut cari anda. Inilah sebenarnya kuasa YouTube bila kita guna dengan strategi yang betul. Dia jadi magnet yang menarik, bukan jaring yang kita kena tebak. Dan inilah kuncinya. Fikirkan macam ni. Setiap saat ada berjuta-juta orang tengah type soalan kat YouTube. Best food in Penang, how to get around KL, hidden gems in Langkawi. Mereka ni semua tengah aktif mencari. Persoalan paling penting sekarang, bila mereka cari, adakah mereka akan jumpa anda? Okey, jom kita pecahkan halangan pertama yang selalu sangat kita dengar. Mesti ramai yang fikir, alamak, saya kena ada studio pro, kena ada kamera mahal baru boleh buat video YouTube. Betul ke? Jom kita tengok. Lupakan terus pasal studio yang gah tu semua. Realitinya, zaman sekarang ni, penonton lebih hargakan sesuatu yang jujur dan asli. Mereka nakkan info yang berguna, bukan nak tengok filem Hollywood. Telefon pintar yang ada dalam poket anda tu, campur dengan cahaya semula jadi dari tingkap, percayalah, itu dah lebih dari cukup. Nak bukti? Tengok setup Darren Taylor ni. Dia ni pakar Google Ads dan semua klien dia datang dari YouTube. Tengok persediaan dia. Simple gila kan? Dinding putih, sikit panel kayu, rak buku dan paling penting, cahaya dari tingkap. Ini membuktikan yang nampak profesional tu bukan soal bajet, tapi soal kreativiti. Alright, mitos peralatan dah selesai. Jom kita beralih ke mitos nombor 2. Tapi saya tak pandai edit video. Tak reti nak design-design ni semua. Ini satu lagi tanggapan yang kita kena betulkan. Pernah dengar tak pasal unthumbnails? Konsep dia senang je. Thumbnails yang nampak simple dan tak berlebih-lebihan. Ada kajian tunjukkan 72% video yang tiba-tiba meletup popularitinya guna gaya macam ni. Selalunya, ia cuma screenshot dari video tu sendiri, letak sikit teks. Cepat, mudah dan yang paling penting, berkesan. Dan kalaulah anda masih rasa tak yakin, jangan risau langsung. Zaman sekarang ni semua di hujung jari. Benda-benda teknikal macam design thumbnail atau edit video anda boleh upah je orang dekat Fiverr.com. Kosnya serendah $10 je. Jadi alasan tak ada kemahiran teknikal tu dah tak boleh pakai lagi. Jadi, kalau bukan pasal studio canggih atau kemahiran edit yang power, apa rahsia sebenarnya? Jawapannya simple je, selesaikan masalah. Jadilah pakar yang boleh jawab semua persoalan yang bermain dalam kepala bakal pelancong yang nak datang ke Malaysia. Dan strategi kandungan yang paling berkesan boleh diringkaskan macam ni. Cipta tajuk yang memang orang akan cari. Tapi, jangan lupa tambah sikit haba atau hit. Maksudnya, tajuk tu mesti ada sesuatu yang buat orang rasa, aku kena klik video ni, bukan video yang lain. Strateginya ada 3 langkah mudah. Pertama, faham betul-betul apa masalah atau soalan yang pelancong ada. Kedua, pastikan kata kunci yang mereka selalu guna tu ada dalam tajuk video anda. Dan ketiga, yang paling best, masukkan elemen hit tadi, sesuatu yang buat mereka rasa ingin tahu. Okey, jom kita tengok contoh sebenar untuk Malaysia. Tajuk biasa, cara guna LRT di KL. Bosan kan? Bandingkan dengan ni, cara guna LRT KL macam orang lokal. Walaupun anda noob, nampak tak beza dia? Lagi satu, makanan sedap di Penang. Jadi, 5 makanan Penang yang terlalu sedap. Macam satu kesalahan. Ia lebih personal, lebih provokatif dan janji sesuatu yang unik. Okey, sekarang video anda dah best. Tajuk pun dah gempak. Soalan seterusnya, macam mana nak tukarkan penonton jadi pelanggan yang betul-betul bayar? Di sinilah kita perlukan apa yang dipanggil The Bridge atau jambatan yang sambungkan penonton di YouTube terus ke poket anda. Nak tahu sejauh mana potensi strategi ni? $36,000. Ini pendapatan bulanan Darren Taylor tadi. Dan saya ulang, ini pendapatan setiap bulan, bukan setahun. Semuanya datang dari klien yang jumpa dia kat YouTube. Cara jambatan ni berfungsi senang je. Pertama, video anda tu betul-betul bagi nilai. Kedua, dalam description video, anda letak link yang jelas ke website anda. Ketiga, website anda tu pula mestilah sangat-sangat mudah untuk orang buat tempahan. Itu je, simple kan?
Tapi jangan fikir setakat dapat tempahan je. Ini bahagian yang paling menarik. YouTube ni bukan sekadar alat marketing biasa. Ia sebenarnya boleh ubah keseluruhan model bisnes anda. Buka pintu kepada peluang yang anda mungkin tak pernah terfikir pun sebelum ni. Kita ambil contoh Jamie Wolfer, seorang perancang perkahwinan. Dulu, hidup dia bergantung pada expo yang mahal dan dia hanya dapat pelanggan dari kawasan sekitar. Lepas dia mula buat YouTube, pelanggan dari seluruh dunia mula cari dia. Mereka datang sebab dah tengok video dia, dah percaya. Last dia siap boleh buat bisnes kursus online dan sekarang pendapatan dia 4 kali ganda lebih banyak. Ini membawa kita kepada poin terakhir. Tak kisahlah anda ni seorang pemandu pelancong di Kinabatangan, pemilik kafe di Ipoh atau pengusaha homestay di Cameron Highlands. Anda ada cerita unik yang orang lain di seluruh dunia nak dengar. YouTube ni cuma platform untuk anda sampaikan cerita tu. Jadi, renungkan sekejap. Apakah cerita yang akan anda kongsikan?